Mau duk tinggi ya. Panas kena tinggi ya. King. Apa tak? Ai, awak nak kaji sangat ni. Masa dia orang main soda. Soda ni. Ni ada mana tempat nak pergi makan? Apa nama tempat apa di KL? Mahbub. Mahbub. Saya mamu belum sampai Cik nak mabuk. Si kandak nasi beli ni. Dia bukan Cik Kandak. Dia bukan street punya kedai. Dia orang bagi dia kedai mamak. Tapi orang KL dia depend kat mamak. Dia ada Cik Kandak. Dia nanti mau ada kedai mamak ada tahu ya apa? Saya tadi kerja. Dah kerja mamak ni 2 hari tak kena. Hello. Bangsa KL memang. Selera KL. Selera KL, hari je KL. Tapi apa-apa kita rasa juga. Demai. Hari ni kita tengok set up lagu mana ni. Hari mabuk ni. First time kan ambil standard tu. Ayam goreng panas. Okey. Ini doa. Ini doa. Cabai hijau. Cabai hijau. Banjir kan. Okey. Kita try dulu ha. Apa-apa pun try ha. Saya kat mana habis saya. Hot dia kan. Kilo ikan. Ridu. Ni. Dia kena ada acar lah. Ada acar. Tapi ayam ada dua. Ayam. 2 orang. Ayam ada dua. Ya nah. Tekak je kasi. Tak payah lawan. Kalau dia nak gaduh biru. Jangan duk gaduh ah. Ada asyik hendak jangan duk gaduh ah. Gaduh ni puan salah wan. Pula. Kita rasa ikannya, tuang ikan main rasa. Dia ada kasih juga ah. Ada rasa ikan tu. Boleh ya. Padu kan. Ya Allah, hantar. Ini baru Satu soalan. Okay. Manchester United ada Liverpool. Manchester United. Awak. Bukan aku nak kencing. Manchester. Dia ni dak ni sebenarnya agak mabuk ni. Dia punya gila dia. Dia ni ayam madu. Since 1970. Aku pun tak ada nasi ni dah timbul. Nak kena dapat legend. Dah bangsa. Okey, ni dia punya spek dia. Ayam goreng, biryani, acar timun kan. Long ikan tu dia bergaris-garis jadi macam jambatan. Okey ni memang aku rasa weh. Si biryani ni untuk penggemar si biryani. Si biryani daripada Mahmud. Penggemar sila masuk komen. ada lain. Asyik ni dia rasa macam mana? Rasa